nombor satunya Wan Azalisa. Ini suaminya Zain Azrai. Dan itu cucunya. Itu nombor duanya Azifah Natasha. Tengah viral. Dan ini yang bongsunya Wan Ahmad Aikal. Anak yang sulung ikut muka Amang Spring, Azeva ikut muka Aida, Ama pula ikut muka Umi Sabariah. Itulah yang dapat disimpulkan dari beberapa komen yang ditinggalkan netizen apabila terhibur menyaksikan ketiga-tiga anak Amang Spring iaitu Ama, Azeva dan Alisha berkumpul makan bersama. Menerusi potongan video live yang dikongsikan TikTokers Dia Adua itu, netizen amat terharu melihat ikatan kekeluargaan antara Amang Spring bersama anak kandungnya bersama Aida iaitu Azeva dan Alisha meluangkan masa bersama, dan apa yang mencuri tumpuan adalah muka anak sulung iaitu Alisha yang dikatakan seiras wajah Amang Spring. Baru dah cerita. Saya ada Rizal kat jalan. Settle dah, habis dah. Sama. Wanita ni mau. Aku salam. Tu dah bumi tu live tu. Oh ya ke? Ya. Dia kata family dinner dah habis dah dinner baru live. Patut dari Tak malu dah banyak sangat makanan. patut dari mula. Malu ah. Dari parking. Daripada parking. Dah habis makanan. Dah habis makanan boleh. Dah tinggal aiskrim. Ini yang nombor satunya Wan Azalisa. Ini suaminya Zain Azrai. Dan itu cucunya. Itu nombor duanya Azifah Natasha. Tengah viral. Dan ini yang bongsunya Wan Ahmad Aikal. Gitu. Dah tak boleh berjalan. Jangan banyak makan gula Abang Meng kata. What is happening? Ha? Kenapa? Rahsia. Oh, rahsia. Rumput. Yang solat I kan famous. Kau cerita nak tu nak humble. Oh, ada humble lah. Tapi kadang-kadang dia ni kan macam suara tak? Eli. Eli. Adik bala. Kakak pun perasan kakak nyanyi. Kan? Adik pun boleh kakak tak enak macam suara Ni kakak Alisa. Yang sulung, yang sulung. Adik pernah ada gelak lepas tu dengar macam suara papa. Hai. Dah papa gelak. Kenang